Awas kepala pundak lutut kaki kepala keluar. Everybody sing a song, do da do da. Well, everybody sing a song, oh do da day. Everybody sing a song, do da do da. Well, everybody sing a song, oh do da day. Oh do da day, oh do da day. Well, everybody sing a song, oh do da day. Oh do da day. Alright my gengs, my boy, welcome back with me Renaldi Gilbert. Di video kali ini jangan lupa untuk save everybody sing a song of Duda. Di video kali ini my gengs, my boy, kita akan melihat ini ular sawah terbesar ya. Ular sawah terbesar sepanjang sejarah yang pernah ada di muka bumi ini my gengs, my boy. Dan tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita jump into kita. Oke. Tong. Ini kah ularnya? Buka ya. Ini kah? Okey. Oh, ada piton. Kedua. Mau tarik? Piton. Nak tarik ya? Nak tarik ya? Sus. Pak I. Piton. Ular piton ni. Menggigit. Tak. Hati anak otak. Ular piton. Apakah ini besar? Mak ada mak. Oh bukan, ini yang jelas ini bukan yang terbesar, ini ada yang seperti terbesar, pasti ada yang terbesar ya guys ya. Mau tarik kau ni mak? Mau buang tu lah mak? Mana? Sama cuma lokasi yang berbeza. Lokasi yang berbeza. Lokasi yang berbeza. Dia punya Ini daya mana dia ini? ni babi ya. Oh mama yo. Kalau besar ni Pak Hing pun dia boleh keluar lagi. Gini ya mai kita kejar Basar ramai-ramai kita sekali ini magings my boy. Basar sekali ini magings my boy ya. Ya, kita nak akak Pak Hing, kita nak bola ni. Oh Tuhan. Basar sekali ini. Oh, Pak akan dikasih makan oleh ular sawah terbesar, ular piton ya guys ya. Besar. Memang besar. Memang besar. Tapi bagi aku belum sampai lagi lah. Kalau kata 250 belum sampai lagi. Berdasarkan pengalaman lah. Sebab saya ni lebih kurang anggaran aku lebih kurang dekat hampir 200. Lebih dekat. Hampir 200. Mana? Tu bahagian luka Oh, dia. luka. Dekat tengah tu ada satu lagi bahagian luka. Dua tak? Luka. 3 kat Anas lagi. Mana sekali dia waktu panjang ni kat ni. Oh. Panjang tu. Ular-ular mereka berkurung di sini ya. Ada 3 katanya ya. Tapi kita cuba rawat bahagian ni ya. Yang kita rasa boleh lah. Ni bahagian Coba dia. rawat ya. Apa nama dia? Vinodin. 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 Sembuh je Ya. lah. Apa ayah dia? Kita sembuh je. Sembuh je. Untuk luka luar sajalah. Tuhan, ini basar sekali ini Bapak supaya. Bakteria dia tu dia merebak ke bahagian lain. Supaya luka dia cepat sembuh tak? Ya betul. Tu je lah. Baru hai. Aku sebenarnya aku tak pernah Ini main basah ular dalam sekali hidup ni. aku ni sebenarnya. Jadi hari ni aku nak belajar daripada Jangan Mau penakut tunjuk lah. cara-cara untuk masuk dalam Kalau sakam. saya berani dong. Bila duduk gini aku jadi mikir tau. Jangan takut, Mikir itu sebab masih apa? kecil Kalau itu. besar ni babi Biasa berubah, itu. Tambah pula aku ni saya anak babi. Ibu babi berubah ni tahu tak? Kalau Pak Hing ni tahu patah 15. Tapi hari Jangan ni kita takut bawa lah. kita Itu bawa biasa latih. itu. Kita Ular bawa seperti itu latih. biasa itu Latih kalau kita bawa ni. Ini 100 di kandang. Ini 102. Pak Hing tunjuk demo untuk masuk dalam ni. Ini di Malaysia kalau tidak salah ya. Ada lagi. Cepat. Oh, silakan masuk Pak. Kain kita bagi. Oh, Pak takut ya. Oh, Pak takut juga Pak ya. Tahun depan dah mampu dulu ni. Oh, Pak masuk dong Pak. Kalau tengok ada pada dia tu memang panjang umur lagi. Panjang umur lagi ya. Panjang umur. Okey, kita try dia. Kenapa dia mengelak kau? Oh, bergerak dia besar sekali. Oh Tuhan. Saking bagusnya produk dari Scarlett ya, dan botol yang ini sudah habis ya, ini untuk body lotion sudah habis, dan saya sudah pesan yang satu ini dan sudah seperempatnya sudah habis karena memang produk-produk dari Scarlett apalagi body lotionnya ini dapat melembabkan kulit, melindungi kulit dari sinar UV, dapat mengangkat sel-sel kulit mati dan membuat kita awet muda. Memang harum karena produk dari Scarlett ini sudah sangat cocok untuk semua jenis kulit. Jadi for kalian ya, buat kalian cewek-cewek ya yang ingin merawat kulit, yang ingin merawat badan ya. Jadi buat kalian cewek-cewek yang ingin merawat kulit, merawat badan ya, dan kulit menjadi tampak lebih sehat, pakailah produk dari Scarlett ini karena sudah terbukti bagus untuk semua jenis kulit ya.
silakan beli produk-produknya di reseller-reseller terdekat atau di toko-toko online. Dan lanjut ke video selanjutnya. Letak kain dah. Tolonglah hambamu. Aku terus sembuh Hak dekat. harkat dulu. Oke, Tak semprot apalah. semprot Oh, itu lukanya ya. buat. Main aku tengah ni, aku tengah kocok. 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 Okey. Aku terus kepala dia tutup dah. Aku terus tembur dekat bahagian Okey, luka silakan. yang pertama. Itu luka ular ya. Dekat lagi. Boleh. Okey. Oh ni luka pertama dia kena jengkau. Okey, Jom ni, luka masuk pertama. ni. Tak berani lagi. Mau cover ni ya. Aku cover Okey. Innalillahi Itu luka wa inna pertama. ilaihi raji'un. Sabar. Oke, oh berani dia masuk. Berani mereka masuk itu besar Bapak sekali keluar, itu Bapak tu, supplier. Mana? Jangan beri tepuk dia. Jangan Ah, gelepuk awak ni lekat sini aku lagi. Ni ada 3 wik. Awas itu berlalar-lalar itu luka. Satu besar. Oh tu besar tu rabak tu. Tapi yang tu kenapa? pun boleh tahan. Sembuh cepat-cepat dia. Ularnya Bismillahirrahmanirrahim. kotor sekali ya, tidak mandi-mandi ya. Pedih ni. Okey. Situ lagi dia. Itu lagi. Ternyata ular sawah ini luka tidak berdaya dan sakit-sakitan ya. Yang ni banyak sikit kau. Yang aku jumpa lagi ni. Tu. Tu ada luka lagi. Banyak luka dah. Banyak luka ini. Ha? Ditangkap dan disiksa kah ularnya? Aduh. Apakah ularnya Okey. ditangkap dan disiksa? Jadi, kuning sakau jadi. Atau dari alam seperti ini? Bapak besar. Hari ni aku dengan Popek buat kerja gila. Besar sekali Eddie ini. dengan Popek buat kerja gila guys. Okey ni daripada kepala dia kita dah tutup dengan kain. Tengok Piton. Badan dia. Ini dia, mereka ini bisa makan Okey. orang dengan secara bulat-bulat ya. Air baik kan tau. Makan orang Ayo, bulat-bulat duduk. ini. Pegang ayat. Aku nak terus duduk dekat belakang dia. Tengok Jaga mana weh. Woi. Mana? Bergerak. Awak jaga kodi tu. Oh dia yang marah sana. Awas. Kamu nak jaga. Oh Tuhan besar sekali. Saya dia. Mama yo. Aman aku rasa duduk air. Walaupun main ular tahu-tahu rasa debar tu ada mari. Tinggal dah. Itu Baik. kakinya kecil dibandingkan badan ular. Ha? Nak masuk tahun depan ni baik. Rambat lagi. Aduh. Tuhan, ini Dia hanya besar mengganggu sekali sikit, ini. Kita tutup kain. Kita bagi dia rasa aman. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, tutup. Allahu akbar. Lagi satu hak ni. Kaget cok. Okey. Okey, move lagi. Kepalanya timbul, kepala pundak lutut kaki. Kena ambil ngepik ya. Nak tambah jeruk, nak ngepik nak akak kain. Nak kepek kain je. Ha, jaga. Awas. Jangan biasa. Liar. Dah ngepik ya. Nak alih tu ya. Main kepek je. Nak alih sebab dia tak tutup oleh kepala dia ternampak. Kita nak bagi dia amal sikit. Awas itu handuk. Aduh, ular mandi pakai Tak handuk. sangat masalah dia duduk dekat Handuk pipi. mandi pakai ular. Aduh, dia pakai kepala. Awas kepalanya. Pundak lutut kaki ya. Kita nak bagi dia rasa stres sebab kita nak rawat lagi ular besar ni. Ni ular besar ni kita nak rawat lagi. Allahu akbar. Diam. Diamlah. Awas bergerak, ular besarnya bergerak. Kodi dia kodi. Kita kena bagi dia aman sikit. Kita tutup dengan kain jap. Kalau dia dah aman dengan kita dah aman. Tutup pakai kain. Usah melegak Dia start gerak rekod dia. Awas yang besar bergerak. Sikit lagi. Pak kau main dengan ular. Tak. Ada. Awas ini dulu Lemah. pergi. Nah, okey, selesai. Jadi, aman dah sikit. Pekerjaan Dia yang tak ada mengundang rekod lagi maut dekat ini. denganmu tu. Mari saya kain. Mari saya. Waktu bahaya juga. Awas, sana, Dia sana kena bahaya letak sana. lagi ni. Nampak kering. Sekejap lagi. Sekejap Lagi bos sekali lagi. Mana pokok yang dihilang? Jangan lari boy. Ini besar Saya sekali takut saya ini. kena belik dalam ni pokok yang dah Oh penyelamat Pak, saya ni. walaupun di dalam yang tak kandang pandang opa rasa. sangat jauh dari Mana ada sana nak ya. jumpa saya gini dah sekarang ni. Susah. Susah. Tahun ni tak ada lagi tahun ni. Ada lagi. Okey, Awas, kita tutup awas, ekor ni. awas. Kita nak bagi dia aman sikit. Hop. Hai, guys. sus. Okey. Okey, kita bagi dia tenang. Okey, diam. Okey, dah selamat kita buat kerja di. Mana selagi luka di? Yang sini. Okey, Mana kita lagi ada luka satu nak? lagi luka ni kita nak rawat satu lagi. Tu, ada lalat Jadi kita kena lakukan pembersihan. Oke, lakukan pembersihan ular sawah terbesar di dunia ini yang pernah ada muka bumi, yang pernah ada di segala macam planet, yang pernah ada di samudera ya. Ya. Itu Anda semprot ke handuk dong Om. Ready. Kita tengok kepala. Ada lagi. Tepi kat kepala ya. Ya. Kita tambah satu lapis ya. Aduh ini yang parah ini. Kat belakang pun nak tambah. Wah itu perih dong. Kalau manusia pasti dia berteriak. Tapi kalian kan ular adalah iblis. Kalau ikutkan lah. Kali Yang kita licik. kena jahit.
Tapi kita dimaklumkan ular ni pihak zoo mana? Ular licik. Zoo Kemama akan ambil. Ada lagi kat belakang ni? Iblis. Saya tengok ni. Itu besar sekali Oh Tuhan. Ada dia. Buka. Celaka dia orang kurung aku dalam ni tengok kuci. Bukan aduh dikunci. Main-main ya. Dia kalau tendang selah dia berani. Kalau Okey. dia kalau. Aduh. Nakal juga ya. Nakal. Itu tengah bayar kamu. Apa nanti aku belanja nasi. Okey gang, so kita dah selesai. Aku dengan Eddie Ramli dah siap tadi buat apa ni, cuci luka dia. 1 2. Tengah tunggu. Okey, 3 tak lagi dekat 4 5 atas tu atas. Okey, so alhamdulillah kita dah siap bubur iodine ubat kuning ni nama dia Kodi, ni nama dia Ayu. Ni aku nak tukar nama dia Poheng. Poheng Poheng. Dah cukup panggil Kodi, Panggil Poheng. Ni Poheng. Teruk sangat koyak dia ni. Teruk ni. Tu koyak dia teruk sangat ni. Aduh besar sekali dia punya luka. Kepala dia nak Semprot. keluar. Gok dah. Awas kepala pun nak lutut kaki kepala keluar. Dah, okey tu. Awas. Takut Opak takut juga ya. Ini besar sekali sungguh. Dah kita buang kain dia. Digelar kain. Ambil nak. Mana dia pergi kepala? Wah. Okey. Lelah. Kena di Poheng sekali letih dah. Poheng ni spray iodine gigi pun tahu. Ular sawah kalau saiz besar ni, dia punya umur dia anggaran 20 tahun. Yang ni sebesar tiang elektrik Jadi bila jumpa 20 tahun umurnya kita bunuh. Sebaiknya kita walaupun di hutan, kita pihak yang bertanggungjawab, pihak yang berkenaan untuk selamatkan ular ni. Sebab ular ni kalau kira saiz dia, kalau nak tengok sekarang ni memang agak susah lah. Ni saiz mega. Sangat-sangat susah untuk jumpa ular sawah saiz sebesar ni. Jangan bunuh ular sawah sebesar ni. Sebaiknya kita serahkan kepada penghilitan, sebaiknya kita serahkan kepada zoo, sebaik kita serahkan kepada. Ya, itulah ular sawah terbesar yang ada di Malaysia ya. Sebesar tulang listrik ya. Tiap tulang listrik, tiang listrik ini judulnya. Dan nantikan video-video berikutnya. Dadah.